Dengan melaksanakan IMNC di dalam sekolah, kita percaya bahawa murid-murid yang terdidik daripada program IMNC nanti akan berjaya mengajak individu luar, masyarakat luar untuk sama-sama menjaga alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hasmiza binti Sabtu dari SK Taman Suria selaku penyelaras unit kelestarian SK Taman Suria dan juga merupakan guru pembimbing IMELC. Memandangkan fenomena alam iaitu pemanasan global yang sedang melanda bumi, jadi saya merasa termotivasi untuk mendidik anak-anak murid saya untuk bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Saya Norayu binti Jayus, guru besar SK Taman Suria. Guru-guru mainkan peranan utama dalam apa jua aktiviti kelestarian yang SK Taman Suria laksanakan. Jadi dengan melibatkan diri dalam pertandingan Iskandar Malaysia Eco Life Challenge, pelbagai usaha yang dijalankan pihak sekolah dalam memastikan warga sekolah bersama-sama menjaga alam sekitar untuk membantu mengurangkan pemanasan global yang sedang dialami oleh bumi sekarang. Nama saya Nur Patricia, seorang ekotroopers elit di SK Taman Suria. Dulu sekolah ni dicemari dengan bahan buangan yang dibuang oleh warga sekolah. Dan saya dilantik sebagai ekotroopers untuk bertanggungjawab menjaga alam sekitar dan memberi nasihat kepada warga sekolah untuk pentingnya kenapa kita perlu menjaga alam sekitar. Inteten daripada itu, SK Taman Suria menjadi sekolah pertama yang menjalankan program kuru-kuru di Malaysia. Ia memberi manfaat yang sangat jelas kepada alam sekitar. Dari segi penjagaan alam sekitar, kita dapat mengurangkan bahan buangan di tapak pelupusan sampah. Dan manfaat yang paling besar adalah manfaat kepada individu di mana masyarakat boleh mengambil barangan yang masih elok, yang masih boleh digunakan untuk kegunaan sendiri di masa hadapan. Program kelestarian yang kami jalankan banyak membawa perubahan sikap kepada anak murid kami khasnya dan membentuk mereka untuk menyedari kepentingan memelihara alam sekitar. Saya sangat berbesar hati dengan program yang dilaksanakan oleh pihak IRDA, UTM dan JPN ini kerana program seperti IMNC ini sangat memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah di mana kami mendapat kesedaran bahawa bumi sedang mengalami pemanasan global, jadi tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Harapan SK Taman Suria secara keseluruhannya, semoga IMELC ini dapat diteruskan dan ditambah baik dan kami sebenarnya berharap lebih banyak sekolah yang menyertai program IMELC ini supaya ia dapat dilaksanakan secara berterusan.